Assalamualaikum, salam sahabat YouTube. Semalam hari Khamis, saya telah melengkapkan proses senggaraan 50 busut kelapa dekat kebun saya, kan. Jadi ini adalah busut yang last kali saya siapkan, kan. Dia memang macam berbeza-beza saiz, kan. Ada yang nampak macam lebar lagi, ada yang nampak macam tinggi lagi, ada yang macam-macam lah, kan. Semua itu adalah mengikut macam mana pangkal pokok ni lah, kan. Ikut keadaan pangkal pokok ni. Kalau pangkal pokok tu tak memerlukan busuk yang besar, kita tak payah buat besar-besar lah, kan. Jadi saya punya target adalah batang kelapa ni diameter dia dah lebih kurang 1 kaki. Kalau dia nak membesar jadi 1,5 kaki pun, busuk ni, kan, keluasan puncak busuk ni masih lagi mampu menanggung ataupun menampung pembesaran dia lah. Sama lah macam busuk-busuk lain pun. Kita tak boleh terlampau kata tumpukan satu-satu busuk sebab dia nanti datang hujan, datang banjir apa semua, busuk tu dia akan susut juga, kan. Jadi lebih baik kita fikirkan keadaan macam mana selepas banjir tu, kan. Macam mana nak cakap, susah juga nak cakap ni. Buat atas kita punya, orang kata, pendapat masing-masing lah, kan. Macam saya berpendapat selepas daripada banjir apa semua ni, seperti pengalaman saya yang lepas, dia akan susut, kan. Selepas dia susut tu nanti baru saya top up lagi, kan. Lepas saya top up lagi tu, kita tengok macam mana keadaan dia pula selepas tu, kan. Rasa saya kalau banjir pun busuk ni tak kecut sangat lah. Sebab pokok pun, batang pokok pun dah nak sampai tahap maksimum pembesaran dia, kan. Sebab ni bukan macam pokok kelapa Malaysian tall. Ni adalah kelapa tacunan. Kelapa tacunan ni rasa saya lah, kan, dia tak ada, orang kata, kaki gajah, kan. Pada pangkal pokok kelapa ni, yang kaki yang kembang tu kita panggil kaki gajah. So kebanyakan pokok kelapa tacunan yang saya tengok di Thailand tak ada kaki gajah tu. Tapi dekat Malaysia ni ada yang macam ada, ada yang macam tak ada juga, kan. Sebab kelapa tacunan ni dia unik, kan. Dia kacuk dengan kelapa apa pun, buah dia tetap akan jadi kelapa tacunan yang rendah, kan. Dan ini barisan kelima lah. Barisan kelima ni pun antara yang last lah saya siapkan semalam, kan. Kalau dapat perhatikan dia punya busuk dia, macam tu lah, kan. Dia ikut, orang kata, pangkal pokok ni ikut keperluan dia. Kita support saja, kan. Sebab dia bila kita dah tanam batang busuk ni, kita kena terimalah hakikat yang apa, memang kita terpaksa buat busuk tu untuk support perkembangan dia. Kalau kita buat parit lain, kita tanam tanah terus lain, kan. Tapi saya tak boleh lah nak gali parit, kan. Sebab ada juga orang tengok video saya ni tanya kenapa tak gali parit apa semua. Benda tu saya dah ceritakan dah dalam episod-episod yang sebelum-sebelum ni lah, kan. Tapi bila orang tanya, kan, sebab dia baru kepada channel saya, dan mungkin dia pun tak subscribe channel saya, tapi saya layankan jugalah, kan. Sebab dia ni, air parit ni pun dah, orang kata, lagi kurang 6 inci lah. 6 inci nak melimpah ke, kan, sekaki nak melimpah ke, kan. Itu yang dalam parit. Air dalam tanah, dalam water table, kan. Itulah nasib, kan, berkebun di tanah yang rendah. Ada banyak kebaikan kalau kita tanam pokok atas busuk ni, kan. Antara kebaikan dia adalah, orang kata, dapat mengurangkan risiko serangan kulat pada akar. Sebabkan air dalam water table tu terlampau tinggi ke apa ke, dia terlampau lama terendam ke apa ke, menyebabkan akar tu tak boleh nak bernafas ke apa benda ke, benda-benda macam tu lah, kan. Sebab tu petani durian dia suka tanam pokok durian atas busut, kan. Tapi macam saya ni, kelapa pun saya bubuh atas busut. Sebab apa? Sebab saya pernah tanam dulu kelapa dekat kebun ni, yang mana
selepas banjir termenung apa semua kan. Sebab kita tanam daripada benih. Jadi bila dia dah banjir lah dengan apa semua, dengan banjir termenung, dengan orang kata tanah kebun ni dia panggil, orang kata tepu dengan air ataupun waterlock kan. So dia menyebabkan pokok tu boleh tumbuh tak sihat manalah kan, ataupun terbantut kan. Nak tengok contoh pokok kelapa waterlock, nanti saya tunjuk. Ni kebun saya. Kita pergi ke depan kebun ni, saya pernah tunjuk dulu. Contoh kelapa yang waterlock lah, yang ditanam dekat tanah yang dah tepu dengan air. Tu satu. Nampak? Itulah tu. Tu kelapa tu kan. Lepas tu ada satu lagi. Kejap, adalah beberapa lagi saya boleh tunjukkan. Contoh kelapa yang mati tadi tu, macam kebun saya lah dulu kan. Dia tak boleh nak membesar, dia hitam, lama-lama dia jadi macam tu. Ada lagi tak? Ke dah habis mati dah? Ada yang hidup, ada yang monyok, ada yang tak nampak dah lah kan. Dia macam tu lah kan. Nampak satu. Pokok ni kalau ikutkan dia punya tuan tanah punya maklumat lah, dia tanam lebih kurang bulan 12 tahun 2023 kan. Itulah. Tuan tanah ni dia tak fokuskan pokok kelapa pun kan. Dia cuma orang kata dia tanam itu hari, dia beritahu, dia kata hidup-hidup lah kan, tak kisah sangat kan. Cuma dia cuba tanam je. Sebab dia tokek lembu, tak ada masalah. Tu yang dia biar padang rumput tu, dia datang rumput, mesin rumput minyak kan, bagi makan lembu. So itu semua pokok kelapa pun semua tu macam tak penting lah kat dia kan. Dia cuba macam tu je lah. Ada tak ada macam tu lah. Berbeza dengan pokok sawit lah. Pokok sawit ni tepi gigi air pun dia boleh hidup, tak ada hal. Tak tanam dia pun, benih dia hanyut datang kat mana tak tahu kan. Tapi gigi air lah, orang kata memang boleh hidup lagi lah dia. Sebabnya pokok sawit ni, baka dia tu dia dah melalui orang kata proses-proses macam mana, breeding kan. Adalah dia buat hybrid apa benda ke apa ke. Jadi benih-benih yang betul lasak tu barulah orang kata dicadangkan untuk buat ni lah, kebun kelapa sawit. Sebab kebun ni biasalah kita tahu tanah dia tu memang kebanyakan dia macam ni lah kan, banjir lah apa semua lah. Sebab tanah-tanah yang tak ada masalah bencana alam ni ataupun tanah-tanah yang kualiti premium ni kan, biasanya orang buat rumah, orang tak buat projek pertanian, duk pagar balik, hentikan babi masuk kan. Tiba-tiba je keluar dalam semak, dia masuk dalam kebun. Macam Noh time tu. Jadi kebun ni pun pokok kelapa semua dah siap. Pokok durian 2 batang tu pun dah siap. Busut lah, busut. Yang tinggal pokok cempedak 2 batang ni, pokok jering sebatang, pokok petai sebatang dengan pokok star apple kan. Tapi saya tak nak buat lagi busuk dia, sebabnya rumput pun dah panjang kan. Sebelum masuk musim tengkujuh ni, kita tak tahu bila nak hujan apa semua tu. Kalau boleh saya nak mesin dalam hujung minggu ni ke awal minggu depan ke kan. Lepas tu nak meracun lah kan, nak meracun. Tapi itulah kan, apa-apa hal pun minggu ni saya nak kerja yang ringan-ringan dulu kan. Penat buat busuk ni. Jadi saya dah datang dengan pam. Ni bukan pam racun lah, pam saya isi baja folia kan. Ni pun dah isi dah. Saya nak pergi sembuh pokok kelapa kan. Cumanya untuk pokok mangga, pokok cempedak, saya tak siram dulu kan. Sebab ada lagi baja NPK, baja butiran tu. So baja butiran tu
Saya cadang nak habis je dekat pokok cempedak dengan pokok mangga ni kan. Tapi sebelum tu saya nak buat pangkasan dulu. Nak buang daun-daun dia, tunah-tunah air kan. Macam pokok mangga saya target nak buang daun-daun lama. Macam pokok cempedak pula, tak nampak. Ni pokok cempedak, ni pokok nangka, mangga. Pokok mangga saya nak buang daun-daun lama dia. Biarkan daun baru, pucuk baru kan. Sebab dia bukan apa, daun-daun yang lama ni dia dah lah tak mendapat cahaya matahari yang optimum, tapi dia juga masih lagi orang kata menggunakan nutrien yang disedut daripada akar kan. Nutrien daripada baju-baju yang kita bekalkan tu dia sedut juga, tapi dia dah tak dapat orang kata menyerap cahaya matahari dengan optimum. Ada yang dah kena karat daun dah. Jadi lebih baik kita pangkas buang daun lama ni kan. Lepas tu pokok cempedak ni, pokok cempedak ni yang besar tu saya rasa cukup lah saya pangkas itu hari. Saya dah buka ruang pencahayaan dengan pengudaraan kan. Yang kecil ni pula, yang kecil ni saya nak buang tunah air. Sebab dia bila dia dah hijau, sebab saya rawat dengan magnesium dengan baja urea kan. Dia dah hijau dah, sebelum ni dia lagi kuning. Sekarang ni pun dia dah macam tak apa nak hijau, ataupun mungkin pucuk muda lah kan. Saya tak tengok hari-hari pokok ni. Mungkin yang tak apa nak hijau tu sebab pucuk muda lah kan. Tapi kalau kita tengok bawah dia pun dah banyak dah tunah air. Yang halus-halus tu kita boleh buang lah. Kita tinggalkan cabang-cabang yang kasar-kasar je kan. Boleh juga bagi pengudaraan kepada pokok dengan pencahayaan. Bila saya nak buat ni, saya pun tak tahulah, tapi nak buat macam tu lah dalam minggu ni lah kan. Sabtu Ahad ni mungkin saya datang misi rumput. Yang ni saya nak siram baja dulu. Lepas tu terus lah kot kita cabut-cabut daun mangga tu dengan cempedak kan. Ok, saya baru lepas semua baja folia kan. Saya rehat sekejap. Sekejap lagi nak sambung balik. Nak pangkas tunah air pokok cempedak, buang daun lama pokok mangga, dengan saya nak tengok sikit lah pokok durian tu apa yang boleh dibuat kan. Pokok staple pun nampak macam boleh buat pangkasan sikit. Jadi itu saya share dalam video lain. Video ni cukup setakat ni lah kan. Nak beritahu yang saya dah siap buat senggaraan 50 busuk pokok kelapa. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.